single word yang terbit di mulut kita ni, Allah akan ambil kira dan boleh menjadi punca kepada kita masuk neraka. Muaz tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adakah lidah ni, adakah benda yang kita duk bercakap hari-hari, adakah perkataan yang kita duk kulung hari-hari ni, adakah benda ni boleh jadi punca kita kena azab di hari akhirat esok? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Muaz, sakilatka ummuka ya Muaz. Nabi kata, malang sungguh mak hang yang melahirkan hang, wahai Muaz. Nabi kata, kalau kita terjemah perkataan dia, sakilatka ummuk, maksudnya malanglah mak hang yang melahirkan hang, kemudian hang ni mati, malang mak hang. Itu maksud perkataan tu. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Nabi kata, Muaz, hang tak tahukah berapa ramai manusia di hari akhirat esok disembamkan muka mereka dan hidung mereka ke neraka semata-mata kerana lidah yang tak jaga. Muaz, hang tak tahukah di hari akhirat esok berapa ramai manusia kena masuk neraka pasal lidah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.